Salam sejahtera, saya Devin Raj dari SMK Munshi Abdullah. Dalam usaha melahirkan generasi masa depan yang unggul, Rangka Pelan Pendidikan Malaysia menekankan 5 ciri murid sejahtera. Pertama, murid yang berilmu dan berpengetahuan. Sentiasa berusaha menimba ilmu sepanjang hayat. Kedua, murid yang berakhlak mulia, menjadikan nilai murni sebagai panduan hidup. Ketiga, murid yang beridentiti nasional, mencintai bahasa, budaya dan tanah air. Keempat, murid yang sejahtera fizikal, emosi dan rohani, menjaga kesihatan serta keseimbangan diri. Dan kelima, murid yang berketerampilan, memiliki kemahiran abad ke-21 untuk menghadapi cabaran global. Dengan 5 ciri ini, kita yakin murid Malaysia bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga seimbang dari segi sahsia, kesihatan dan jati diri. Inilah asas melahirkan generasi masa depan yang unggul, yang mampu menjumbang kepada masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.